Cuba explain kerja anda dekat budak 5 tahun. Adik pernah tengok YouTube kan? Dekat YouTube tu masa Adik tengah tengok kartun kan tiba-tiba keluar iklan toys lah, iklan ice cream lah. Yang tu akak lah yang buat. Adik pernah tak pergi Google nak cari mainan, lepas tu adik tekan, lepas tu dia keluar gambar banyak lawa-lawa. Itulah kerja akak. Akak lah tukang buat website tu, bagi susun gambar cantik-cantik supaya adik excited nak beli. Ding 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 ding. Okey, kalau contoh kerja abang, kalau adik jual aiskrim, kerja abang untuk bagi tahu semua orang yang adik tengah jual aiskrim supaya orang tahu dan orang beli. Ding 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 ding. Adik selalu beli mainan kat mana? Dekat kedai kan? Tapi akak jual mainan dekat dalam phone je. So apa yang adik nak beli tu semua dekat phone. Tu semua akak yang buat. Yang buy now tu Buy now. Nampak tak videonya, Dik? Videonya akak nak edit nanti. Akak dah yang rekod diorang semua. Akak lah yang kena edit. Lepas tu akak lah yang kena tengok social media. Lepas tu akak nak tu nak ni. Meanwhile, Baby shark.